Assalamualaikum. Nama saya Wan Muhammad Haji Mishan bin Muhammad Nazaruddin dengan nombor matriks 081134. Okay, nama saya ni Amir Hakim bin Abdul Hadi, nombor matrik 079885. Okay, nama saya Muhammad Rusdan bin Nazli, nombor matrik 080383. Saya Cik Khairul Abrar bin Cik bernombor matrik 079931. Saya Muhammad Syakini bin Ahmad Faizal bernombor matrik 081095. Saya Muhammad Syazal bin Muhammad Arif, nombor matrik 080313. Oi, kacau kau. Oi. Kimi, pergi tadi tu nak ambil dia barang tu. Macam tak ada. Tu lah tu. Aku tak izinkan lagi dia dah ambil dah. Aduh. Okay, so tadi kita dah tengok antara perbuatan ataupun akhlak yang tidak baik terhadap rakan. Yang pertama itu tidak menyapa dengan baik. Yang kedua meminjam barang dengan tidak baik. Jadi pertama kita hendaklah menyapa sahabat kita dengan bahasa yang baik dan juga memberi salam. Yang kedua pula, apabila hendak meminjam barang, kita hendaklah yang pertama meminta izin. Yang kedua mengambil dengan elok. Dan apabila menggunakan barang ataupun apa-apa yang kita pinjam itu, haruslah menggunakan dengan baik. Dan terakhir ialah mestilah memulakan kembali seperti mana kita meminjamnya. Assalamualaikum. Weh, Dari mana? apa dia suruh tadi? Ni nak jam siapa ni? Saya nak ambil barang dia, Ah, pinjam. okey. Assalamualaikum, Kimi. Waalaikumsalam. Masuk. Masuk. Eh, Rusdan. Tadi. Saya Azad. Ambil nasihat. Tengah buat apa? Yang tadi. Dah dekat exam mas. Eh, Kimi. Saya Kimi. Kat. Nak pinjam telefon boleh? Boleh? Boleh. Kasih tu. Nanti petang ni aku pulang lagi. Okey. Boleh? Baik. Dia bagus nak pinjam barang pun boleh elok Betul tu bila dia minta izin dengan aku. Hati aku pun lembut nak bagi dia. Ya. Okey tu macam tu. Betul. Jadi scene tadi menunjukkan adab dengan rakan yang sebenar, iaitu bila hendak menyapa kita menggunakan suara yang lembut dan juga memberi salam. Dan apabila hendak meminjam barang, mintalah dengan elok dan pulangkan pula dengan elok. Jadi kesimpulannya itulah antara adab-adab dengan rakan yang perlu kita amalkan dimanapun kita berada, khususnya di dalam kalangan mahasiswa. Jadi marilah sama-sama kita memperbaiki apa yang kurang dan membetulkan apa yang telah biasa.